Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Fatihah Zainul binti Abdul Hakim dari TVPSS MGS 1. Hari ini warga sekolah kita sedang memeriahkan program Nilam. Lihatlah rakan-rakan kita, semuanya sedang asyik membaca. Program Nilam bukan sahaja menambah ilmu, malah melatih kita untuk mencintakan buku. Jangan lupa kawan-kawan, setiap buku yang dibaca, pastikan direkodkan dalamnya. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Saya nak tanya, apakah harapan cikgu setelah berlangsung pelancaran Nilam ini? Terima kasih adik. Harapan saya selepas selesainya pelancaran Nilam dan penggalakan baca ni, saya berharap peningkatan AIS kepada murid-murid MJS 1. Lepas tu saya nak 206 orang dapat 5 bintang. Dan saya berharap ramai lagi membaca buku, masuk buku Nilam, bahan bacaan dalam HAI, dan jom datang ramai ke pusat sumber MJS 1. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jom kita membaca untuk masa depan yang lebih cerah. Nadi ilmu, amalan membaca. Sekian laporan saya, kembali ke konti.